Mana orang ni? Tak ada pun. Sini. Balik. Ish. Kesian. Sekarang kerja sudah siap. Mari main masak-masak. Kita orang nak main. Tak juga. Si sapi tu dah jual lembu-lembu dia. Jadi, terpaksalah kita korbankan sapi. Tuan tinggal Rama-Rama. Kasih tengoklah. Tak boleh. Kenapa mau rahsia? Cepat buka. Saya mau tengok. Wih, cikgu datang. Tapi kita masih boleh selamatkan Opa. Opa belum tengok cermin tu lagi. Macam mana? Duit atau barangan. Faham? Faham, Opa. Tuan-tuan dan puan-puan, di sebelah kiri saya, Upin dan Ipin. Topi keselamatan ni untuk lindungi kepala dan muka dari api. Baju ni tahan haba dan juga api. Kamu berdua pegang hos ni kuat-kuat. Sedia? Pedulinya. Kenapa Atuk cakap macam tu? Ya lo. Sebab Atuk dah mengalaminya. Dulu, Atuk dimiliki oleh seorang yang kaya. Dia ada rumah besar, kereta besar. Jadi mangsa renjatan elektrik. Tua punya Ihsan. Ingat, apa Ehsan buat tu salah dan sangat bahaya. Guna soket plastik 3 pin. Baik, cikgu. Tapi jom tengok sana. Jom. Kenapa jadi kat sini? Ni. Nasib baik semua dapat. Ulung, slip. Hayya. Kenapa buang? Dapur. Kan? Kan dah benjol kepala? Yish, tak ingat ke dia nak puasa? Kan Dah ramai orang rupanya. Tuan-tuan dan puan-puan, di sebelah kiri saya, Upin dan Ipin. Di sebelah kanan saya, Jacik dan Mail. Pas dah reda, habislah viral. Tak ramailah orang lagi. Harap macam itulah. Kalau tak, kita orang pun tak berpeluang nak makan ABCD. Ceritalah sikit. Ya loh. Kita orang semua pun mau tahu. Macam mana nak cakap? Nanti korang tak faham. Macam ni. Bukan diri abang. Ceritakan diri anda dengan yakin. Dan minum susu ni Dengan penuh nikmat. boleh? Sedap aiskrim nenas ni. Aiskrim batik pun sedap. Semua pun sedap. Mestilah. Buah yang aku guna segar-segar. Patutlah sedap. ada 4 orang badut? Kat kampung kita ke? Ya,
Badut kampung dia dah runtuh. Tak pernah tahu pun. Sini orang tak pernah minta badut, Ma. Sebab itu